Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Daniel Fadili, pelajar tahun 1 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Jadi tujuan saya untuk buat temu ramah ataupun interview ini ialah bagi melengkapkan kajian saya berkaitan persepsi penyelenggara HM terhadap isu kenaikan kadar anak luar nikah di Malaysia untuk subjek ataupun khusus pengajian Islam lah. Jadi untuk soalan pertama, boleh Encik perkenalkan diri Encik ataupun cerita sedikit berkaitan latar belakang diri Encik. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Aning Hassan bin Muhammad Izam dan saya belajar di HM mengambil jurusan Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kegujian, dan sebelum saya mengambil Sarjana Muda, saya mengambil diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Politeknik Kuching, Sarawak. Dan saya berasal daripada Sarawak. Okey, baik, terima kasih. So untuk soalan kedua, saya nak bertanya berkaitan pandangan Encik ataupun pendapat berkaitan tentang isu peningkatan kadar anak luar nikah di Malaysia. Apa pandangan Encik? Dan pandangan saya secara amnya tidak patutlah berlaku, kerana Malaysia membawa nama sebagai negara yang berteraskan Islam, terutamanya kita ni negara yang bercampur dan berurusan dengan negara-negara besar seperti negara Arab. Banyak berurusan lah macam tu. Okey, baik. Untuk soalan ketiga, saya nak tanyakan berkaitan punca berlakunya isu kadar kenaikan anak luar nikah di Malaysia. Pada pendapat Encik, apakah punca-punca tersebut? Untuk pendapat saya tentang kadar peningkatan anak luar nikah ni, ia bermula daripada kurangnya pendedahan kepada masyarakat muda tentang macam mana ianya boleh membawa kepada perkara yang tidak elok, seperti itulah anak luar nikah. Lepas tu sebelum anak luar nikah tu berlakunya maksiat, dan bagaimana ia bermula. Okay, baik, terima kasih. So untuk soalan seterusnya, saya nak tanya Cik Anik berkaitan implikasi ataupun kesan mungkin terhadap agama, mungkin terhadap sosial untuk isu kadar kenaikan anak luar nikah. Apa pada pandangan Encik? Dan pandangan saya, untuk kesan anak luar nikah ini, ianya akan bermula apabila anak-anak tersebut untuk mencari keluarga sebenar diorang pada masa akan datang, apabila diorang dah besar, apabila diorang dah dapat fikir macam mana siapa bapa diorang sebenar, untuk menuntut hak diorang lah kalau mengikut agama Islam. Faham? So untuk soalan terakhir, pada pendapat Encik, apakah langkah-langkah cadangan yang boleh diambil untuk mengelakkan atau membenteras masalah ataupun isu kadar kenaikan anak luar nikah di Malaysia? Untuk saya lebih kepada untuk memberikan pendidikan awal kepada anak-anak yang lebih muda untuk tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang boleh melibatkan zina terhadap lelaki dan perempuan lah. Faham? Okay, itu sahaja soalan untuk saya punya interview. Jadi terima kasih kepada Cik Anik atas sudi meluangkan masa untuk jawab saya punya soalan-soalan berkaitan isu kadar kenaikan anak luar nikah di Malaysia. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.